Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini saya akan tunjukkan tutorial cara untuk dapatkan template OPR dan OPR PLC yang telah dialihkan kepada Google Classroom. Seperti yang dimaklumkan dalam hebahan, kami pindahkan kepada Google Classroom untuk memastikan keaktifan Google Classroom bagi guru-guru sekolah kita. Okey, yang pertama ini adalah caranya. Yang pertama, cikgu kena buka D5 2.0 ataupun 3.0 kalau yang baru nanti. Okey, seperti biasa, klik here to log in and then masuk kepada akaun personal cikgu, akaun D5 personal. Lepas tu continue and then allow. Okey, bila dah macam ni, dia keluar macam ni cikgu dah. Ni hak saya. Jadi cikgu klik di masuk classroom. Okey, bila masuk classroom, saya nak cikgu cari grup Guru SMK Kubang Krian. Okey, yang ada gambar pengetua. Okey, klik di sini. Okey, ini Google Classroom untuk Guru SMK Kubang Krian. Okey, jadi nak dapatkan template tu dekat mana cikgu? Cikgu pergi pada classwork. Okey, and then dalam ni ada dua topik yang saya dah letakkan. Satu OPR biasa, satu lagi OPR PLC. Kalau untuk aktiviti sekolah OPR lah, tapi kalau cikgu buat OPR PLC, so kena buat dekat OPR PLC. Okey, contohnya cikgu nak buat di bawah unit hal ehwal murid. So ambil template one page report hal ehwal murid. Okey, klik link ni cikgu. Okey, and then dia akan buka yang baru. So dia akan guna ni akaun cikgu. So dia akan guna Google lah. Dia akan guna D5. And then seperti biasa, kalau yang dah biasa mahir, dia tahu macam mana nak buat. Jadi cikgu cari tapak orang yang tak pernah guna lagi, yang mana yang ada lambang warna merah. Kalau ada lambang warna merah tu, maksudnya tak ada orang guna lagi. Dan cikgu boleh ubah seperti biasa. Cikgu dah ubah. Okay, tukar nama, yang XS ni boleh tukar nama, tarikh boleh tukar nama, boleh tukar, objektif tukar, rumusan tukar, penambahbaikan, dan yang ni cikgu boleh padam. Cikgu dah, cikgu boleh padam, gambar cikgu boleh tukar, dan ini pun disediakan pun boleh tukar cikgu dah. Okey, jadi untuk ni dia automatic save. Untuk cikgu nak download, nak sebar luas ataupun nak hantar laporan, cara dia adalah file, download. Untuk slide ini saja, untuk OPR cikgu saja, cikgu ambil yang ada perkataan current slide dan JPEG ataupun PNG current slide. Okey, contohnya JPEG untuk OPR ini, so klik saja yang ini dan dia akan automatic save ada dekat sini cikgu dah. So kita dah download gambar untuk OPR yang kita dah buat. So selamat mencuba. Kalau ada apa-apa masalah boleh jumpa saya, Cikgu Hamizah ataupun Cikgu Suryani. Sekian, terima kasih.